7,280. Kau main golf mana ada guna sebatang je. Dalam beg wajib kena ada 14 batang. Kita nak golf ni macam biasa. Belum nak golf kena singgah MST tu. Benda-benda wajib. Play baru. Aku nak racun Pak Long. Thank you racun Racun bukan mahal. Barulah kau ada motivation untuk nak cari duit. Sebab kau kena tahu hobi kau je dah mahal. So tak adalah senang duduk. Aku hari ni saya driver dulu. Apa semualah. Berapa? Semua 15. Nanti tengok. Aku shopping ni tak pakai duit saving aku pun. Daripada wallet trade je. Duit saving aku. Tak ada usit langsung. Cuma keluar modal untuk nak start trade je. Daripada aku trade, dia start berkembang. Sale dia. Ikut kau lah kau nak labur kat mana. Investment ke. Kau jalan-jalan tengok barang kau apa. How much is this? 909 sir. Aku kurang sikit hitam. Sebab apa? Sebab awam. Kes aku ke mana? Kenapa putih? Tak tahulah. Aku minat yang striking but not too striking. Sebab ada jenis orang yang dia memang striking nyala habis. Macam si Wandi kuno tu. Oren, hijau. Aku pun sama juga. Kes aku ke arah striking colour yang plain. Contoh macam ni. Untuk golf bag, ada yang tour bag. Tour bag tu yang lagi besar. Stand bag. Kalau Tailormade macam ni, this is tour bag. 1,200. Itu dah tour bag yang paling besar dah untuk brand Tailormade. Tapi kau tengok G4 lagi mahal daripada tour bag Tailormade. Ni baru stand bag tau. Stand bag ni bag yang paling kecil. Dia ada stand bag, card bag, tour bag. So kau tahulah level G4 ni dekat mana. So kau tahu kenapa aku pilih G4. Maksudnya kalau stand bag G4 pun lagi mahal daripada tour bag Tailormade, dah sampai 2,000. Apatah lagi tournament bag. Ada berapa? 4,500. Siapa-siapa yang ke arah classy, yang nak simple, tak terlalu banyak design macam brand-brand lain, I suggest you guys go for Vessel. Vessel sama level dengan G4. Aku boleh tengok harga dia. 2,500. Cantik. Aku tak tunjuk driver lagi. Barang-barang iron ni lagi. Sebatang ni. Kau tengok. 7,280. Kau main golf mana ada guna sebatang je. Dalam beg wajib kena ada 14 batang dekat dalam beg. Nanti kau dah gian dengan golf, memang kau kena check lebih. Sebab itulah aku boleh spend macam ni. Alhamdulillah lah. Rezeki. Dalam dunia trade, loss tetap ada loss. Tapi yang penting banyakkan profit daripada loss. Ni hasil profit hari ni. Kalau satu ni pun dah $130. Kalau 10 layer, tak ke dah RM5,000. Kau nak living life macam ni, kau nak spend tanpa guna duit saving kau tahulah mana tempat dia. Sebab aku dah buat benda ni bertahun-tahun. Korang sendiri nampak hasil dia macam mana. Travel sana sini untuk golf semata. Pergi Bangkok, pergi Japan, pergi Dubai. Korang tak nak life macam tu? Jalan-jalan lah je barang kat MST ni. Akak ni, ada dalam channel. Follow. Trade juga kak? Trade juga. Ready lah kak. Dia bau lah. Tahu macam mana. Tadi dia profit CPI shopping. Okay, settle. Let's golf. Thank you. Stay tune. Kita ada golf trip. Bukanlah keluar negara, tapi tempat yang sejuk Pak Long. Ni aku tahu tadi aku ada profit sikit.